Aduh. Aduh, hai. Dia macam ni lah, ibarat lah kita pergi kat car wash kan. Lepas tu dia tanya, "Bos, mau cuci luar dalam ke?" Lepas tu kita pun, bolehlah cuci luar dalam." Inilah dia maksud sebenar cuci luar dalam dekat kereta korang. Aduh, dia boleh cuci dengan sabun. Lepas tu dia pergi bertembak je water jet dekat dalam tu. Astagfirullahalazim. Zee pun tak tahu nak cakap macam ni. Dia ada dua masalah tau kat sini. Basuh pakai sabun, lepas tu tembak pula water jet. Masalah dia adalah air-air tu ada, kalau korang tengok dia dekat pintu kan. Dekat power window tu dah ada chip-chip elektronik. So bila air kena kat chip elektronik tu, memang Zee cakap boleh tangkap fuse ataupun tangkap terus dekat ECU tu. Habislah kalau ketangkap dekat ECU, memang masak lah nak bayar. Lepas tu masalah yang kedua pula, korang tengok bila dia basuh dekat dalam kan, air-air semua confirm akan bertakung. Disebabkan tu lah kalau korang tengok dekat kedai detailing, dia akan buka semua. Dan kalau korang perasan dekat kereta kita, setiap kereta kita kat dalam tu, dia ada satu penutup untuk keluarkan air daripada bodi kereta. Jadi kalau macam ni, dia tak buka kapet, tak buka seat, lepas tu tembak water jet, memang Zee cakap air dekat dalam tu takkan kering. Dan Zee pun tak tahu macam mana dia nak keringkan. Dan lama-lama confirm kereta korang daripada bau wangi macam ni, confirm jadi kepam. Aduh. Kalau korang ada ternampak video pelik-pelik pasal otomotif, korang mention Zee dan Zee akan react video tu untuk korang.